Kalau aku cakap korang boleh kurus tanpa exercise, korang percaya tak? Ramai orang fikir kena jogging hari-hari, pergi gym sampai 24 jam sehari baru boleh kurus. Tapi realitinya ada yang turun berat tanpa buat satu push up pun. Dalam video ni aku nak explain macam mana kita boleh kurus tanpa exercise. Bukan mitos, bukan scam, tapi based on science and real life. Let's go. What's up guys? Welcome back to the new video. Okay, hari ni kita ada satu topik yang agak controversial sikit. Macam mana kita boleh kurus tanpa exercise? Boleh ke? Sebelum kita start dengan topik kita, korang jangan lupa subscribe. Sebab aku tengok dekat kita punya graph, orang yang tak subscribe lagi banyak daripada orang yang subscribe. So, jangan lupa subscribe. So aku faham ramai yang busy kerja, bila dah ada family, ada anak kecil dan sebagainya, tak ada masa. Exercise ni adalah satu komitmen ekstra untuk diorang. Tapi tanpa exercise bukanlah boleh jadi alasan untuk kita tak jaga badan kita kan. Bila kita cerita pasal nak kurus ni, aku boleh katakan pemakanan lagi banyak impact daripada exercise. Tapi aku nak bagi disclaimer sikit dekat korang. Aku as a coach, aku pun tak berapa gemar sangat nak promote kurus tanpa exercise ni. Tapi dalam video ni aku nak explain dekat korang macam mana benda ni possible. And last kali nanti aku akan explain dekat korang macam mana exercise dia akan boleh boost lagi korang punya fat loss journey. So korang kena tengok sampai habis. Alright, dia punya key principle dia aku dah cakap banyak kali dalam video-video aku yang lepas. Korang kena faham kalau kita nak kurus ataupun nak buang lemak badan kita, calorie deficit ini adalah dia punya ibu dia. Ramai orang dah faham calorie deficit ni kau kena burn lagi banyak daripada kau consume daripada pemakanan. Tapi hari ni aku nak explain secara detail apa benda calorie burn ni. Kita tengok graf kat sebelah ni. Ni adalah TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Korang boleh tengok dekat sini dia consist of 4 benda yang penting. Yang paling banyak adalah BMR. Lepas tu ada exercise activity thermogenesis, non-exercise activity thermogenesis dan juga thermic effect of food. Korang punya calorie burn tu bukan sekadar apa yang korang burn dekat jam, tapi consist of empat benda yang penting ni. Kalau aku nak explain satu-satu, video ni akan jadi panjang lebar. Tapi kita tengok topik hari ni, kita nak cerita pasal exercise. Korang boleh nampak EAT kan, dia punya portion dia ataupun percentage dia sangat kecil compare to yang lain. So that's why possible untuk kita dapatkan calorie burn yang tinggi tanpa kita exercise ataupun kurang exercise. So untuk topik hari ni, kita kena fokus more on BMR dan juga NEAT sebab ni adalah portion yang besar. So aku nak bagi korang practical tips yang korang boleh buat untuk make sure calorie burn korang tinggi untuk dua-dua ni. Tips yang nombor 1, kawal portion. Kalau aku nak suruh korang kira kalori nasi ayam korang berapa banyak, nasi lemak korang berapa banyak, so korang akan jadi overwhelmed dan lama-lama korang stres. Kita dekat Malaysia ni masalah kita agak besar juga sebab kita punya obesity masih lagi nombor 1 dekat Southeast Asia sebab kita dah biasa kenyang dengan carbs, dengan nasi. That's why kalau kita tengok kita punya pinggan, portion kita tu tak balance. Dan lagi satu, aku faham kalau dari segi financial, protein ni dia agak mahal. Kalau kau compare, kau tambah nasi dengan kau tambah ayam, dia punya cost dia akan jadi lagi tinggi. Tapi ini adalah benda yang kita kena buat juga. Salah satu cara untuk korang jimat adalah masak sendirilah, so that kita boleh increase protein intake kita, kurangkan kita punya karbohidrat dan kita kenyang lebih dengan satu pinggan ataupun portion kita yang lengkap dan juga balance. Tips yang nombor 2, kurangkan liquid calories. Yang ni ramai terlepas pandang tau. Sebab bila kita minum, compare dengan makan kan, kau makan-makan, kau tahu, ush, aku makan banyak ni. Tapi liquid calories, dia punya volume dia tak tinggi. Macam kalau kau minum air kosong 500 ml dengan kau minum teh ais 500 ml, volume dia sama, tapi dia punya calories dia berbeza. Apa yang korang boleh start adalah start dengan order kurang manis. Dia akan bantu untuk kurangkan kalori intake korang seharian daripada apa yang korang consume. Tapi the end goal is kalau boleh stop, lagi cantik. Kita biasa cerita pasal consume ni, pemakanan. Tapi peminuman ni ramai orang terlepas pandang. Tips yang ketiga, tidur dan juga stress management. Dalam video yang lepas, aku asingkan dua ni sebab dia sangat-sangat penting, especially untuk korang yang tak nak exercise. Untuk tidur dan juga stres ni, aku boleh simplify penglibatan dia banyak dekat kita punya hormon. So bila kita tidur, badan korang akan regulatekan balik hormon korang dan dia akan reduce stress. Stres ni korang kena faham, bukan sahaja mental tetapi physical stress. Bila korang banyak bekerja, kurang rehat, badan korang akan berada dalam keadaan stres.
stres, korang akan susah untuk kurus. Badan korang akan berada dalam reserve mode. Dia akan try untuk keep apa benda yang ada dekat dalam badan kita ni, termasuk lemak korang. Bukan termasuk especially lemak korang. So, tidur cukup dan korang kena manage korang punya stres. Dua yang aku cakap tadi. Tips yang keempat, daily movement. Alright, korang ingat tak tadi aku ada borak pasal graf TDEE, pasal non-exercise activity thermogenesis. Nama pun non-exercise. Ni adalah korang parking kereta jauh sikit, lepas tu korang jalan nak pergi office, naik tangga instead of naik lift, rajin buat kerja rumah, kemas rumah dan sebagainya. So semua benda-benda ni adalah non-exercise, betul tak? Kalau kita tengok graf ni pun, benda ni lagi banyak main peranan daripada exercise sahaja. Technically korang kena banyak bergerak. Apa yang korang boleh buat adalah berjalan. Dia adalah exercise sebenarnya, tapi disebabkan dia adalah satu movement ataupun activity yang kita biasa buat, so dia tengah-tengah. Ini akan membantu korang untuk kurus tanpa exercise. Okay, settle dengan tips-tips praktikal yang korang boleh start right away. Aku nak sembang sikit pasal common mistake yang aku nak korang elakkan. Sebab kalau korang buat benda ni, korang punya journey kurus tanpa senaman ni boleh gone lah. Yang pertama, ramai orang buat, dia skip makan sampai dia lapar sangat-sangat. Contohlah korang plan nak makan sekali je sehari, tapi end up bila dinner tu korang makan banyak, korang binge eating. Masalah ni berlaku banyak pada bulan puasa. That's why ada orang yang naik berat walaupun berpuasa di siang hari, disebabkan waktu malam banyak sangat makanan, makan non-stop dan sebagainya. Bukannya kurus tapi berat naik pula. Korang just pakai tips yang aku cakap tadi, nombor 1 tadi, just kawal je portion korang, tak perlu nak berlapar sangat-sangat. And sebab tu juga aku tak suggest sangat korang nak buat OMAD diet untuk orang yang baru nak start, sebab korang akan end up with binge eating sebab korang terlalu lapar. Yang kedua common mistake adalah magic product lah, macam aku cakap video-video yang lepas. Detox, slimming produk ataupun krim-krim dan sebagainya. So yang ni korang bazir duit je lah. Aku bukan nak cakap apa, tapi this is the reality yang korang kena accept. Yang ketiga, ramai sangat buat adalah crash diet. So bila korang terlampau sikit sangat makan pun tak bagus juga. Macam aku cakap tadi, korang boleh letakkan badan korang dalam keadaan stres. Ramai yang kurus tau buat crash diet ni. Dia punya kalori intake dia terlalu sikit, terlalu rendah. Tapi apa yang membuatkan dia jadi mistake adalah bila dia go back to dia punya lifestyle yang lama dia, berat dia naik, even lagi berat daripada apa yang dia sebelum ni. Kenapa benda ni berlaku? Korang kena faham satu term yang aku nak bagi tahu korang adalah sustainability. So kita dalam kehidupan kita ni ataupun kita punya journey nak kurus ni, korang kena cari satu benda yang korang boleh buat untuk jangka masa yang lama. Kalau korang buat crash diet serendah 800 ke 1000 kalori sehari, korang boleh buat benda tu sampai bila? Okey lah, korang rasa itu adalah cara yang terbaik. So aku nak korang fikir masa korang buat tu, boleh ke aku buat benda ni setahun? Boleh ke aku buat benda ni 2 tahun? Kalau jawapan dia tidak, dan maksudnya itu adalah mistake. Cari something yang sustainable untuk diri korang. Alright, kita dah borak banyak. So kita nak recap sikit macam mana cara nak kurus tanpa exercise ataupun bersenam ni. Nombor 1, key principle dia adalah calorie deficit. Macam mana korang nak dapatkan? Kawal portion korang. So yang nombor 2 adalah kurangkan liquid calories, kurangkan minum-minum manis ni geng. Yang ketiga adalah tidur dan juga stres. Dua benda ni korang kena make sure on point. Yang keempat adalah daily movement. Kita dah borak sikit pasal NEAT tadi. So korang kena banyak bergerak geng. Okay, before kita end video ni, aku ada cakap tadi awal-awal kita nak borak sikit kenapa exercise ni penting. And aku as a coach pun, aku nak korang exercise. Nombor 1 adalah jaga otot dan juga metabolism. Okay, bila korang tak exercise, especially buat resistance training ataupun strength training, bila korang kurus, berat badan korang drop kan, korang akan buang lemak dan juga korang ada potensi untuk hilang otot. Bila korang hilang otot, metabolism korang boleh drop tau, which is BMR korang yang kita borak tadi pasal TDEE. Bila dia dah kurus, dia akan stagnan dekat certain weight. Kenapa benda ni berlaku? Metabolism korang dah start to adapt dengan korang punya defisit aktiviti seharian korang. So macam mana nak maintain korang punya metabolism ni adalah resistance training ataupun strength training. Yang kedua, exercise juga akan menguatkan jantung kita dan juga kita punya cardiovascular system. So aku dah borak pasal cardiovascular exercise ni banyak dekat video-video aku. So kalau kita buat exercise yang agak bagi intensity sikit dekat jantung kita ni akan jadi lebih kuat.
dan korang pun tak adalah cepat termengah-mengah. Kita punya jantung ni pun perlukan latihan ataupun perlukan training sebab dia made of muscles. Yang nombor 3, boost korang punya mental health. Exercise ni terbukti dia akan improve mood korang. Bila kita lepas exercise tu, bila kita peluh-peluh, kita release stres kita. So bila korang bekerja, sibuk dengan family dan sebagainya, korang ada satu outlet untuk kita release kita punya stres. Sebab tu ramai yang bila dah start exercise ataupun workout, dia jadi addicted. Yang keempat, kuatkan sendi-sendi korang. Bila muscle mass korang drop disebabkan korang dah kurus kan, ni boleh menyebabkan badan korang senang untuk dapat injury. Korang akan start rasa sakit-sakit belakang, korang senang untuk sakit lutut, sakit ankle dan sebagainya. Sebab technically sendi-sendi korang ni tak ada muscle yang pegang dia, tak ada muscle yang kuat untuk support. Bila korang ada muscle, badan korang ni lebih kuat. Sendi korang less stress, less pressure. Sebab yang banyak bekerja, bila korang bergerak, bila korang naik tangga, bila korang dokong anak dan sebagainya, muscle korang yang bekerja, bukannya sendi-sendi korang. So ini adalah kebaikan-kebaikan dia bila kita exercise. Alright guys, so itu sahaja benda yang aku nak borak pasal cara kurus tanpa senaman ni. So kalau korang rasa korang tak ada masa untuk exercise, korang boleh cuba apa yang aku cakap tadi. Tapi walau bagaimanapun korang kena faham exercise ni penting. So just try untuk gunakan tips-tips yang aku bagi tadi untuk fit korang punya lifestyle. Sebab aku just borak sorang-sorang je kat sini, aku tak tahu lifestyle korang macam mana. So mix and match, mana yang korang boleh ambil, korang cuba. So itu sahaja video untuk kali ni. Kalau korang berjaya kurus tanpa senaman, korang share dekat bawah so that kita boleh bagi pengajaran ataupun share value dengan kawan-kawan kita yang tengah struggle untuk buang berat badan. Kalau korang rasa video ni bagi manfaat dekat korang, korang jangan lupa untuk subscribe. Sebab kita ada goal tahun ni, ujung tahun ni kita nak reach 15k subs. Aku tak tahu boleh achieve ke tak, sebab bukan bergantung pada aku, bergantung dekat korang. So korang tekan butang subscribe. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.